Geng, datang lagi ke channel saya. So hari ni saya nak wrap bahagian luaran untuk Azia saya ni. Jadi wrap kali ni adalah saya beli dari Shopee. Nanti saya letak link, tapi saya akan suruh orang pasang lah sebab saya tak nak pasang. Satu, saya tak pandai wrap, saya tak pandai wrap. Kedua, saya malas. So kali ni saya akan bawa kamu orang ke kedai wrap, iaitu dekat MJC, Brilliant Angel nama dia. So kalau orang Kuching tahulah, dia ada supply wrap, dia supply pasang wrap, pasang kereta full wrap, mana-mana apa-apa wrap lah dia ada buat. So saya akan buat tema apa, kamu orang kena tengok. Mostly orang akan buat tema luaran adalah chrome kah. Saya pun ada main chrome, cuma tidak banyakkan chrome, kurangkan sikit, tapi saya akan lebih kepada tema lain. So kamu orang kena tengok lah video ni sampai habis. Lokasi tempat tu nanti saya pun akan tunjuk. Kalau yang luar kawasan Kuching tu tak tahu, so boleh refer lah tempat saya pergi. Hari ni pun hujan, orang tengok. Tu saya plan nak cuci kereta, tapi itulah hujan pula. So ni untuk ke kedai tu, ni di Sawira, ni ke MJC. So orang Kuching tahu lah, yang luar Kuching tu tak tahu tak apa. Saya tunjuk tempat dia. Dia tak jauh dari area kedai bakery, iaitu Taka lah. Sekarang on the way ke sana, ada McD, lalu McD lah, area Pine Square sini, tempat ni. So sekarang ke sana. So far Esas, sampai dekat Esas tak boleh daily. Esas the best. Kalau main daily long distance pun best. Ini tengah hari macam ni pun jam keluar ni jam 2. Rasa tak ada jam. Saya rasa mungkin untuk tahun baru Cina lah, diorang nak beli barang-barang untuk sambut tahun baru Cina. So kedai tu dekat area ni, depan ni. Jadi sekarang ni saya kena ke sana. Nanti dulu, nanti saya tengok barang-barang yang patut untuk kamu orang tengok lah dekat kedai tu. Dia ada wrap, apa-apa saja lah, tapi mostly dia kepada wrap lah, dengan buat stiker. Macam stiker ni saya buat dekat dia. Sini dah masuk first, bukan first lah, second simpang saya rasa ni. So sini jangan lupa signal. Kereta ada signal, guna ada signal. Mostly tak nak ada yang guna signal. Tengok tepi sini, masuk sini. Ni agak panjang lah, proses nak buat tu. Mungkin saya cuba buat lah, cuba ambil video, sebab saya pun tak nak ganggu dia buat kerja. Saya try lah, saya try. So masuk sini. Okay, masuk sini. Saya tahu line ni salah. Jadi saya malas pusing. So sini katanya, orang tengok top garage sebelah, Brilliant Angel tepi sini, itu kereta owner. Ni pun mau wrap juga mungkin. Ada, orang tengok ada wrap macam-macam. Dalam pun ada wrap. Saya tengah tunggu dia punya toke dulu. Tengok ni kata part yang saya mau wrap adalah ini dengan kecil sini. So saya mainin force carbon sini. So sekarang dia orang buka semua barang ni untuk wrap. Tak pastilah macam mana, mungkin dia orang wrap tapi macam ni habis pun tak pasti. So depend dengan dia orang buat. Tu toke dah. Sorry, ni toke dah, ni toke dah. Kamu orang boleh kontak dia. Nanti saya letak TikTok dengan Facebook dia dekat sini atau description. Ini barang yang saya beli lah. Ini 4 meter, saya tak pasti. Saya guna force carbon warna pink purple sikit. So saya main tema force carbon di bahagian luar ni. Saya tak mau bahagian part-part hitam tu nampak. Ni full force, ni full force. So bahagian dalam ada barang kita. Orang boleh pergi sini kalau minat. Dia tak jauh dari kedai bakery.
hasil dia, tengok. Sebagian ni tempat rep, cuma dia campur-campur lah. Oh, steady lah, steady juga. So planning gua ni memang saya main force carbon, tapi jenis pink atau purple sikit. Ada plan nak buat tepi ni lagi. Ini dengan wheels depan. Semua dapat. Chrome ada juga, force carbon ada juga, campur-campur.